tolong review macam mana rasa snow crab. Snow crab ni berat 1 kilo. Okey. Kita hidangkan dengan butter sauce dan juga chili crab. Makan ketan ikan wak kena sabar tau. Nampak gitu guys. Potong macam tu macam ini kita tunjukkan cara potong yang betul. Potong macam ni. Akan sikit. Baru dah keluar. Benar. Pasal kalau kita kesek-kesek macam tu je, kita tak dapat isi yang penuh, nanti dia melekat-lekat. Nampak tu guys, isi penuh guys. Bismillah. Wah, rasa dia tak terlalu masin, lemak, semanis ketam. Sedap sangat awak. You all, Cengkerang Seafood Jambal memang popular dengan sos butter dengan chili crab. Ni kita punya top table. Sos butter kita bukan cair boy ya. Nampak coated, tak ceroi awak. Snow crab ni besar ni.